Saya Apa kelulusan awak? saya boleh memandu, saya memang tak ngantuk, saya drive. Ini tak ada kena-mena dengan kereta. Bukan perlu buat kereta ke apa? Habis cik? Awak kena jaga orang. Duduk. Terima kasih. Saya rasa duduk. Jaga orang. Jaga orang. Dan orang yang awak nak jaga ni memang susah. Kalau masuk awak ni, kalau betul lah awak ni mampu, dah 8 orang. Semuanya kerja 2 minggu balik, seminggu balik. Ada tu tak datang, dah balik dah. Itu bukan masalah saya cik. Janji saya ada kerja je cik. Sebab saya ni memang perlukan duit cik. Belagak awak Bukan belagak cik. Sebab saya memang nak sangat kerja ni cik. Kalau sekadar jaga orang apalah sangat cik. Memang, tapi memang orang ni, masalahnya orang ni berpenyakit. Orang ni ada masalah. Dia boleh marah bila-bila masa je. Kadang-kadang tak ada angin, tak ada ribut, dia marah. Tak apa cik, biasalah. Lumrah kerja. Saya memang selalu kena marah, kenapa itu biasa cik. Janji kerja cik. Cik bagi je lah saya kerja cik. Awak ni ya je cakap. Ya cik. Cik, saya akan buktikan pada cik. Betul? Betul cik. Saya memang nak sangat kerja tu cik. Awak tahu tak jaga siapa? Itulah tu cik. Saya berdiri ya? Boleh. Okay. Ni. Saya boleh. Saya boleh jaga dia. Betul? Betul cik. Boleh saya tahu dia di mana? Saya nak tengok keadaan dia, boleh saya tahu? Tak boleh sebab dia sekarang tengah tidur. Jadi kita kena tunggu dia bangun dulu. Dia kalau bangun macam nak tahu dia dah bangun? Nak tahu dia bangun, 2 perkenda je. Kalau tak dengar dia menangis, dengar dia nyanyi. Kita kalau dia nyanyi, lepas tu boleh. Duduk. Saya dengar suara dia tadi. Saya dengar suara dia tadi. Tak sana. Tapi, dia dah bangun lah tu. Tapi cik, bila saya dengar suara dia, memang betul lah cik cakap, dia sakit. Dia, penyakit dia sama dengan bapak penyakit tempo nama dia. Boleh kita pergi? Baik cik. Saya nak tengok lah cik. Mana orang ni. InsyaAllah saya boleh jaga. Janji, ada gaji saya cik. InsyaAllah. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. Min. Cik, anak cik. Anak saya kalau kenapa? macam ni tak payah ada gaji, saya bayar cik lah. Assalamualaikum. Ni yang sakit? Ni yang sakit. Ayah. Ayah. Siapa ni? Siapa ni? Ini orang yang akan jaga Min nanti. Ayah, kan Raisa cakap, Raisa tak nak siapa-siapa pun jaga Raisa. Boleh tak? Tak boleh. Raisa kena ada orang jaga. Lah awak ni. Sabar on behalf ayah, saya minta maaf On behalf ayah awak. Boleh tak kau jangan buka mulut Senyap boleh tak? Baik. Dia tak boleh Resa kena ada orang jaga, kena ada orang ambil tahu Resa sebab macam-macam masalahnya nanti. Raisa tak nak. Faham tak? Raisa cakap Raisa tak nak. Tapi ayah nak. Degil. Pakcik, jangan risau. Saya boleh kontrol. Tapi saya nak beritahu awak, rumah saya ni penuh dengan CCTV. Okey. Semua ada di semua sudut ada. Maknanya live. Live. Astro Warna. Ya, Astro Warna. Okey, baik. Saya boleh handle. Ini jangan risau. Pakcik boleh tengok kat luar. Awak ni nak marah-marah, itu ayah awak. Tak, sekarang kau buat apa kat sini? Aku cakap tak payahlah, keluarlah dari bilik ni. Kau ingat aku goyang ke? Aku datang sini nak gaji je. Bukan ada masa nak layan kerana kau ni. Bising tu tak? Bising? Kau nyanyi tu lagi bising tadi. Jangan nak marah-marah. Dah sakit tu buat cara sakit. Makan ubat. Jangan nak fikir tekak engkau je. Makan ubat ni. Tak nak. Tak, kau nak apa? Tak nak. Aku ni dah nak mati lah. Kau cakap kau nak mati, kau nak mati. Siapa cakap kau nak mati? Siapa bagi tahu kau nak mati? Bagi tahu aku. Doktor aku cakap lah aku nak mati. Siapa yang bagi tahu kau nak mati?
Aku cakap, doktor, kau ni kenapa? Kau sakit ke aku yang sakit ni? Doktor tu pandai-pandai pula nak sukat-sukat umur orang. Kau tanya doktor tu bila pula dia mati? Jodoh, ajal, maut, semua kat tangan Tuhan. Bukan manusia tentukan. Begitu juga jodoh kita nanti. Saya nampak Cik? Saya nampak. Oh, Saya nampak di CCTV ni. tak maaf cik. Sikit. Dah, kau jangan nak buat-buat garang kau. Aku tak takut lah. Kau ingat aku takutkan perempuan. Kau tanya rumah aku takut ke tak? Aku tak ada. Kau nak kira garang lagi rumah aku. Goyang pun tidak. Makan ni. Kau jangan tak ada. Jangan macam tak ada esok hari esok lagi dah. Makan. Ni, kau nak aku suruh makan ni? Makan je lah. Nah. Aku cakap aku tak nak lah. Kalau kau nak makan, kau makan lah. Kau makan. Makan. Cepat makan. Dia buang ubat. Dia buang ubat. Saya dah kata. Habis tu? Siapa nak makan? Acik. Terabur. Semua terabur. Kenapa dia buang? Rasa tak nak lah, ayah. Baiklah, kalau Min tak mau makan, ayah makan. Cik, ini benda mudah je. Saya boleh handle dia. Cik relax je. Cik keluar balik. Cik relax. Cik monitor kat CCTV je. Nama awak tadi apa? Min. So sebab tu nama awak Min. Awak berangin tak tahu pasal. Itulah Min. Ikut awak nak terbalikkan ubat, nak terbalikkan apa? Awak doktor baru cakap nak mati. Awak terus pasrah. Rahmat Allah tu luas, awak tahu tak? Faham? Putus asa. Ada orang lagi teruk daripada awak. Habis awak dah tahu 3 bulan awak nak hidup. Awak nak duduk je atas katil ni seorang-seorang. Nak biarkan masa awak berlalu begitu saja. Fikirlah sikit. Dah lah, keluarlah. Keluar. Aku tak larat lah. Aku kerja. Kau faham? Keluarlah. Aku tak larat lah. Sekarang ni keluar boleh tak? Penatlah nak dengar kau bebel. Keluarlah. Aku nak suruh aku keluar. Nama aku kau tak cakap. Tak tanya siapa. Besok-besok terserempak jatuh cinta macam mana? Puan, saya cakap dengan Puan. Saya akan jaga Puan. Kalau orang lain boleh tak tahan, saya akan bertahan di sini. Saya nak Puan faham, dengar baik-baik cakap saya. Keluarlah, aku tak larat lah. Penat lah nak lihat. Okay? Tidur baik-baik. Tidur. Anakku Sazali.